Pada tahun 1896, British waktu tu dekat Butterworth nak menuju ke Kuala Lumpur, nak pergi beli beras pulut, dia kata. Waktu itulah dia lalu kot Jitra. Dan pada ketika itulah sebenarnya bahasa Kedah dicuri oleh orang British untuk dijadikan bahasa mereka. Ramai yang mungkin tak percaya, ramai pun mungkin rasa saya duduk dalam dunia khayalan. Saya bagi contoh yang pertama. Perkataan pertama yang dipakai orang putih sebenarnya bahasa asalnya adalah Kedah, iaitu R-wat. R-wat, iaitu awat. Awat pasal apa? Awat pasal apa? Why? Awat. Itu yang pertama. Yang kedua, they are. Mereka sedang. They are. Mereka tengah. They are. Perkataan asalnya adalah depa. 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 Perkataan ketiga yang Inggeris gunakan, no, tak. No, tak. No, tak. Perkataan asal dia, no. Takkan kot. No. No. Inilah bukti bahawa bahasa Inggeris telah mencuri bahasa Kedah. Selamat berbuka puasa.